Serendah bawah RM5, korang dah boleh dapat lampu LED yang terang ni. Ini lampu LED USB tau. Kita boleh guna waktu meniaga dekat pasar malam, nak guna waktu tengah gelap, ataupun rumah blackout tak ada elektrik kan. Memang sangat berguna. Padahal saya ambil 3 set, saiz paling panjang 52cm, 32cm dan 17cm. Okey, cara nak guna, korang tekan button dekat sini. Lampu dia terang tau. Dan dekat sini ada tempat cas USB. Saya tunjuk cara nak guna dekat tempat yang gelap. Kalau korang nak gantung, ada tempat gantung dekat sini. Mana tempat gantung dia? Sini, nampak tak? Ni ada tempat gantung dekat sini. Kalau korang nak gantung. Kalau tak nak gantung, nak letak macam ni pun boleh. Satu lampu LED ni dah terangkan satu kawasan bilik ni. Kalau korang tak nak letak macam tu, korang boleh lekat dekat tempat besi. Sebab dekat bahagian belakang ni ada magnet. Atas dan bawah ada magnet. Kalau tak ada tempat besi, korang akan dapat sekali dengan stiker besi ni. Boleh lekat dekat dinding stiker besi ni. Lepas tu korang lekat dengan magnet dia ni. Dan korang akan dapat sekali dengan kabel charger USB. Memang puas hati dengan serendah bawah RM5, korang dah boleh dapat lampu LED macam yang saya pakai ni. Memang sangat berguna. Beli banyak lagi jimat. So kalau kata korang nak lampu LED macam yang saya pakai ni, beli cepat dekat Beko ni. Harga tengah murah tau.